Okey bang, dekat depan saya ni ada satu pump yang mana sesuai untuk abang pakai dekat rumah yang satu bilik air atau dua bilik air. Kalau tiga bilik air tak berapa syok lah. Pump ni keluaran daripada Packer model GT370. Okey, untuk pump ni pula dia menggunakan 0.65 horsepower, lebih kurang dalam 0.65 horsepower dengan 450 watt silent pump. Pump sekarang ni dah tak ada bunyi bising-bising dah bang. Bunyi senyap je. Okey. Untuk dia punya design pun sangat-sangat simple. Okey, abang boleh tengok sangat-sangat kecil. Alright, ini dia punya inlet, ini dia punya outlet lah. Ini tempat untuk kita pancing dia punya air lah. Okey, kalau kat sini abang boleh dekat kotak dia dah tunjuk dah. Kalau abang beli model ni dekat kotak dia dah tulis dekat sini Packer your preferred water booster GT370. Lepas tu dia ada tunjuk ball valve, outlet, inlet, semua cara pasang semua ada kat sini lah. Pasang sangat-sangat mudah. Abang kalau pasang sendiri, abang punya kos kecil, tapi kalau upah orang pasang lebih kurang dalam 200 ke 300 ringgit tergantung tempat lah, ada yang lebih. Okey, ada yang lebih. Okey, untuk pump ni pula harga dia lebih kurang dalam RM180 sahaja, warranty selama 6 bulan. Kalau abang berminat untuk dapatkan pump yang model macam ni, abang boleh terus datang dekat mana-mana cawangan Warnes yang berdekatan dengan abang ataupun boleh beli semasa live sedang dijalankan. Alright, kalau ada ada barang lain yang abang nak saya review, abang boleh tinggalkan komen dekat bawah. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.